pertama jujur, yang kedua bebas rasuah, yang ketiga tepati janji. Tepati janji. Apa yang hang janji hang mesti kotakan. Kalau khabar dipegang pada tali, kalau manusia dipegang pada apa? Janji. Pegang pada janji. Orang tua pesan dah. Orang tua pesan lama dah. Ratus tahun orang Melayu ajak kita. Orang tua dulu. Khabar pegang tali, manusia pegang janji. Lah kita pegang janji yang dia buat. Minyak bila nak turun? Tarif elektrik bila nak turun? Pendidikan percuma bila nak laksana? Dia kata nak noktahkan kemiskinan. Bila? Berapa orang? Negeri mana? Dia kata nak berlaku adil. Pasal apa tak adil kepada Terengganu? Royalti minyak waktu dia jadi pembangkang, antara orang yang kuat menyokong tuntutan royalti minyak kepada negeri Terengganu, bersuara kedegang, sokong royalti. Dia jadi PNTI balik. Siapa nak bayar gaji, nak bayar bonus, semua kena minta ada. Padahal itu adalah royalti milik Terengganu. Adil tak adil? Dah hurai apa panjang-panjang, betul lah. Rakyat Malaysia semua tahu. Semua dah sedar. Semua dah nampak. Bila kita komen, dia kata kita memperbodohkan rakyat. Lalu ini saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang memperbodohkan rakyat Malaysia? Orang semua ada jawapan. Kita tanya soalan berat-berat. Pasal dia janji. Janji keluar pada mulut dia. Ada rakaman, ada video. Orang dah boleh tengok lagi. Hang yang kata. Hang kata, hang tak kata. Oh, hang nak kata, hang tak kata benar.